Selawat adalah untuk orang yang baik saja. Selawat adalah untuk orang yang alim je. Lepas mencarut selawat lah, Abang Mansur semua, yes, sebabkan saya banyak berdosa saya selawat. Saya bukan orang yang sempurna terhadap perempuan. Hidup saya banyak dosa. Tapi disebabkan banyak dosa lah kita kena berselawat. Abang Mansur Sayyidina Muhammad. Saya orang biasa terhadap perempuan. Saya sedar banyak dosa. Saya sedar saya ni memang orang yang sangat banyak kekilafan. Kita kena tumpang selawat. Disebabkan selawat itu diselamatkan kita di hari akhirat kelak nanti. Ramai orang, oh saya mencarut, jangan selawat, tak boleh. Selawat adalah untuk orang yang baik saja. Selawat adalah untuk orang yang alim je. Tak baik jangan selawat. Bodoh piang. Disebabkan kita tak baik kena selawat. Disebabkan kita banyak dosa kena selawat. Sebab selawat adalah satu amalan yang di mana dengan apa saja jua keadaan, dalam riak sekalipun, dengan tak khusyuk sekalipun, kita akan dapat pahala dan manfaat dia. Jangan bagi stigma dekat orang. Selawat ni kena baik. Tak boleh. Saya benci benda tu. Disebabkan kita jahat, kita kena selawat. Lama-lama kita selawat, kita akan jadi baik. Yang ni masalah ramai orang. Saya tampak dia. Banyak budak sekarang dia jahat. Dan disebabkan budak jahat, budak tak baik, kita kena beritahu kat orang. Kena selawat. Doakan kebaikan pada dia. Lama-lama dia akan jadi baik. Yang ni tak boleh. Dia jahat, jangan selawat. Selawat untuk orang baik je. Bodoh. Jangan jadi bodoh macam tu, boleh? Kita kena selawat dengan apa jua keadaan. InsyaAllah.